Dunia gaming makin besar, dunia animasi makin gila kreatif, dan Malaysia kita makin ke depan. Ini dia SP News by Toda Academy, berita paling panas untuk gamer dan animator Malaysia. Malaysia bukan sekadar main game, kita juga buat game untuk dunia. MDEC, umur industri game Malaysia dijangka capai 36 juta US dollar. Banyak untuk tahun ni. Lebih 176 juta, geng. Okey, studio tempatan macam Fashion Republic, Metronomic dan banyak lagi tengah join lah projek ni pakai Unreal Engine buat IP yang terbangsa. Serius lah, kalau duit situ aku boleh beli skin Valorant banyak-banyak. Kau pak buang duit memang pro. Dengan pelaburan asing meningkat dan talent tempatan makin dikenali, Malaysia kini antara pemain utama industri kreatif Asia. Okey guys, Forum Kandungan Malaysia minggu ni bincangkan topik yang agak serius di mana keselamatan kanak-kanak dalam dunia digital dan gaming. Antara isunya ialah iklan tidak sesuai, chat terbuka dan top up tanpa kawalan. Yelah, budak umur 9 tahun top up sampai RM900 untuk Roblox. Mak bapak auto mengamuk kat rumah tu. Pihak industri disuruh tingkatkan parent control dan sistem kawalan umur untuk pastikan pemain muda lebih selamat. Minggu tengah trending kat X ataupun Twitter, kerajaan Malaysia tengah pertimbangkan kawalan ketat ataupun mungkin larangan sementara untuk Roblox ataupun platform baru dipanggil UMI. Okay? Ramai gamer Malaysia tengah panik, siap trending hashtag Save Roblox. Relax guys, kerajaan tengah kaji dulu, tapi kalau betul kena ban, confirm ramai migrate ke Minecraft. Kementerian Komunikasi dan Agensi Keselamatan Cyber sedang menilai bentuk kawalan paling sesuai, termasuk sistem parental lock dan verifikasi umur. Okay, so sekarang kita move to animation punya topik, di mana dalam dunia animasi, Saja Animation Conference 2025 jadi topik besar minggu ni. Persidangan ini jadi jabatan antara penulis cerita, penerbit buku dan studio animasi global. Kiranya macam Tinder lah untuk storytellers. Cari partner projek tapi swipe kanan untuk storyboard. Banyak peluang kolaborasi antara Asia dan Timur Tengah diumumkan, termasuk beberapa projek Malaysia yang berjaya tarik perhatian. Malaysia dan China baru selesai program Animation Exchange 2025. Studio dua negara ni kongsi teknologi AI, animation dan virtual production. Serius, ini boleh ubah cara animator kita kerja. Program ini bakal membuka peluang latihan bersama dan penggunaan pipeline 3D berteknologi tinggi di studio Malaysia. Okey guys, berita baik untuk semua animator Asia. Nilai industri dijangka naik 20% dalam 2 tahun. Sebab permintaan streaming dan konten pendidikan makin tinggi. Lagi banyak job, lagi banyak OT. Tapi at least OT itu berbaloi. Negara seperti Malaysia, Indonesia dan Vietnam kini muncul sebagai pusat pengeluaran animasi serantau. Dan itu dia semua berita gaming dan animasi paling gempak dalam minggu ni. Dari Malaysia conquer industri game sampai dunia animasi makin gempak. Kalau korang suka cara kami bawa news, jangan lupa like, subscribe dan share. Komen kat bawah ni, so kita boleh bahas lah topik ini. Kau pernah dah main Battlefield 6 Red Side? Oh, yang baru keluar dekat Steam tu.